Okey geng, dengar kata si Khairul ni pecah. Si kecil super pula ni tak respons sebagai hari ni, takkan diam saja, okey? Jangan lupa kita ada Dragster dekat Meru Ipoh pada tarikh 3 dan 4 dan 5 hari bulan. Okey, kita nak bagi tahu. Macam motor ni, kita masuk kategori Dragster lah. Kita melawan dengan semua orang. Okey, tak kisahlah ada nama kau, tak ada nama kau, laju kau, tak laju kau, kita lawan terbuka untuk semua orang. Influencer boleh lawan, Dragster pun boleh lawan. Okey, yang macam ni kita masuk kategori longgok. Hari tu kita ada kategori longgok. Kita akan masuk motor ni, pakai pack cutting lah. Macam ni pula, Sapek. Okey, Sapek. Sapek, sampai sekarang saya kode tak angkat. Macam hari tu saya nak race dengan dia, tapi tak jadi. RZ pun dah buat lebih banyak dah Sapek. Takkan diam je Sapek kan. Bagi respon aku Sapek, takkan diam Sapek. Okey, macam saya nak bagi tahu. Okey. Hari Jumaat ni, hampa boleh tengok dekat banner bawah ni. Hadiah pertama dia adalah 1,500 untuk Dragster. Terbuka untuk orang awam, terbuka untuk Dragster, terbuka untuk influencer. Dan kategori influencer pula hampa boleh tengok. Tahu? Tempat pertama 5,000. Saya tak cakap banyak dah. Saya hanya nak belaga kecil super, Khairul dengan Mak Amy saja. Dengan Ferry. 4 orang tu saja yang saya nak lawan. Yang lain tu biar saya nak lawan dengan 4 orang tu. Jadi, jumpa hampa minggu depan hari Jumaat 3, 4, 5 hari bulan Julai dekat Meru Ipoh, geng. Ciao!